Seterusnya, dipersilakan Ketua Designer untuk koleksi musim tahun ini, Liu Manting. Betul ke? Memang kecoh sangat khabar angin di internet. Tapi, tak ada siapa tanya pendapat orang yang terlibat. Tentu anda rasa semua tu menarik, betul tak? Seorang perempuan murahan menjadi naib presiden kumpulan sanggup khianati keluarga sendiri. Guna kuasa untuk menekan orang biasa. Cerita yang Lina reka ni, sejujurnya, saya pun rasa menarik sangat. Drama betul, senang orang percaya. Malah, sesiapa pun boleh maki watak jahat dalam cerita ni. Buat anda rasa puas hati. Memang seronok rasanya, kan? Tapi, ada siapa kisah betul ke tak? Anda tak kisah pun. Lina pun tahu anda semua tak kisah. Sebab itulah, dia boleh terus salah guna sumber syarikat dan gunakan nama syarikat untuk tekan jenama kecil. So, Yi-Chen, jangan cakap benda bukan-bukan. Kalau awak berani, tunjukkan bukti. Bawa bersabar, bukti memang akan ada. Jangan panik. Satu-satu. Hari ini, majlis pelancaran produk baru syarikat. Jadi sebagai fashion designer, mestilah saya nak tunjukkan rekaan baru kami. Betul tak? Mari alu-alukan model kami ke pentas.